Dia tak ada nak gaduh pun. Kenapa kau tak faham apa semua? Ni bangsa sepatutnya kau faham. Oh. Dia tak ada nak bergaduh. Dia belah je, dia pergi kedai lain. Dua-dua je. Dia sangat value masa. Itu yang kau faham lah. Bab Bila kau perasan pattern ni? masa aku kerja tu. Okey. Sebab masa aku kerja tu, ni kawan aku juga cakap, kalau kita nak kaya, kita kena biasa buat apa orang kaya buat. Maksudnya walaupun tak ada duit, kau masuk je lah butik-butik mahal ni. Sebab sebelum jadi, benda ni aku belajar. Banyak kali aku dengar benda ni. Sebelum kita jadi, contoh kita nak kaya, kita kena percaya kita layak untuk kaya. Okay. Kalau kita layak untuk kaya, then baru boleh kaya. Walaupun tak kaya, yalah kalau kita nak spend sekali makan 300-400 pun takut. Macam mana kita nak buat duit besar? Dia lagi takut dah maksudnya. Faham. Dia macam tu.